Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, undur ila al-warakati al-ula. Ad-darsu as-samina asyara. Ini sebenarnya kita belajar al-fi'lu yang kasimu ila kismain. Al-awalu al-fi'lul lazim. Ni jangan fi'lul lazim. Yang kedua al-fi'lul muta'addi. Apa makna fi'lul lazim? Kata kerja tak transitif. Ma laysa lahu maf'ulun bihi. Ma laysa lahu maf'ulun bihi. Fi'lul muta'addi ma lahu maf'ulun bihi. Maknanya fi'lul lazim tak perlu maf'ulun bihi. La yahtaju ila maf'ulun bihi. Ihtaja yahtaju maknanya berhajat. Kalau kita kata ada sesuatu, hal tahtaju ila syai', hal tahtaju ila syai', awak ada sesuatu hajat. Okey, contohnya nama tiflu, kata kerja nama. Nama at-tiflu tak perlu maf'ulun bihi. Jalasatil midhu amami, jalasa. Pelajar itu duduk depan saya. Tapi yang fi'lun muta'addin, sami'al mudarrisu al-Qur'ana. Al-Qur'ana tu maf'ulun bihi. Jadi sami'a tu dipanggil fi'lun muta'addin. Namanya kata kerja transitif. Contoh boleh tulis lah. Kata kerja transitif. Fi'lun lazim, kata kerja tak transitif. Tak perlu dia. Lepas tu fahimatil midil al-hadisa. Al-hadisa tu maf'ulun bihi. Jadi fahima fi'lun muta'addin. Fi'lun muta'addin. Baik. Sekarang soalnya, boleh tak fi'lun lazim bertukar jadi fi'lun muta'addin? Jawabnya boleh. Macam mana? Harfi jar. Itu satu caranya biwasati harfi jar. Biwasati. Jangan dong. Yang lagi satu, tengok muka surat yang kedua bertanya. Kaifa udia? Bagaimana dia menta'addikan kata kerja tu al-fi'lul lazim. Fi'lul lazim ni yang kedua ada dua. Sama tak? Oh, sama. Main tu. Ni. Tukar. Kasih ajar. Saya dah.
dengan dia. Banyak. Oh, ada. Ada buku hijab pun boleh guna. Ha? Sebab color. Okey. Macam mana kita menjadikan fi'lun lazim kepada fi'lun muta'addid? Maknanya fi'lun biasa tu dia boleh bertukar jadi fi'lun muta'addid. Caranya pertama dengan cara kita doublekan dia punya ainul fi'li. Contohnya fa'ala jadi fa'ala, kasara jadi kassara, kadzaba jadi kadzaba. Itu wazan yang pertama. Ini form 2. Cara yang kedua ialah menambahkan hamzah. Namanya hamzah tu at-ta'diyah. Nama itu hamzah af'ala tu kan. Mula-mula fa'ala kan. Contohnya kharaja. Mana kharaja? Telah keluar. Tambah alif, akhraja, mengeluarkan. Bila akhraja dia perlu maf'ul bihi. Namanya ini form 4. Jadi sebab tu ada kaitan form 2 dengan form 4. Kita belum belajar form 3. Sebab tu Dr. Fah dia langkah form 3, form 2 terus form 4. Sebab dua ni ada kaitan. Contohnya katakan nama tadi kan. Nama at-tiflu itu fi'il lazim. Bila ada waw, nawwama. Nawwamatil ummu ibnaha ala sariri. Kalau nama asalnya nawama. Jadi bila kita doublekan dia balik pada asal. Kalau ba'a apa asalnya? Ba'a. Jual. Ya. Dia punya asalnya apa dia? Bayar. Nama asalnya nawama. Bila kita doublekan tengah-tengah dia gini. Dia. Fa'ala. Ini satu fa fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Bila kita doublekan ni kita panggil dia di doublekan ini. Jadi fa ain lam. Ini tak perlu maf'ul bihi. Sekarang dipanggil fi'il muta'addid. Jadi fa'ala. Contohnya kadzaba. Mana kadzaba? Tak bohong kan? Kalau kadzaba maknanya ini dipanggil namanya tu dipanggil taksir. Maknanya banyak kali bohong. Okey. Dia boleh jadi taukid, dia boleh jadi taksir. Ni kena faham pula ni. Macam mana kalau dia bohong dengan seorang ni banyak kali. Bohong, janji bohong lagi kan? Itu namanya kadzaba, itu namanya taukid. Tapi kalau dengan alif pun saya bohong, dia boleh dan bohong, dia panggil taksir. Taksir maknanya macam Allah sebut contoh wa kadzaba bi ayatillah. Ayat tu kata jamak kan? Ini namanya taksir. Semua ayat-ayat semua ayat Allah dia tak percaya. Kalau yang tadi tu yang banyak kali tu seorang banyak kali dia panggil mubalaghah. Mubalaghah ada maknanya bersangatan. Tu dia. Ini konsep yang kita kena faham dalam bab 18. Ulang lagi sekali, yang pertama fi'lun lazim dengan fi'lun muta'addid. Lepas tu fi'lun lazim boleh berubah jadi muta'addid dengan dua cara. Melalui wazan fa'ala, satu lagi wazan af'ala. Form 2 dengan form 4. Dia panggil kaifa udia. Udia maknanya dia jadikan dia memerlukan maf'ul bih. Contoh tengok. Kalau saya kata tadi sami'al mudarrisu al-Qur'ana, sami'a telah mendengar. Kalau asma'a at-tullabu al-mudarrisa al-Qur'ana,
yang ni satu lagi makluman. Kalau asalnya tadi sami'ah kan, dia fi'lun apa? Sami'ah muta'addid kan? Sami'al mudarrisu al-Quran kan, dia dalam muta'addid. Bila tambah satu asma'a, tadi maf'ul bihi satu, kali ni maf'ul bihi kena dua. Jadi boleh maf'ul bihi satu, boleh maf'ul bihi dua. Boleh maf'ul bihi direct, satu jenis. Asma'atul labu al-mudarrisa al-Qur'ana. Cuba terjemahkan. Pelajar-pelajar itu memperdengarkan guru Al-Quran. Jadi at-tulabu fa'il, asma'a fi'lun, al-mudarrisu maf'ulun bihi awal, al-Qur'ana maf'ulun bihi as-tsani. Baik. Ataupun dengan yang bawah tu. Kalau kharaja Usamatu minal fasli. Itu Usama keluar daripada kelas. Ingat baik-baik. Kharaja Usamatu minal fasli. Erokkan kharaja fi'lun madhi. Usamatu fa'il. Minal fasli jarun wa majrun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kalau nak kata minal fasli, al-fasli itu ismun majrurun lamzan mansubun mahalan. Kedudukannya mansub. Itu pun dikira maf'ulun bihi biwasitati harfil jar. Sekarang tengok ini. Akhraja Usamatu as-sabburata minal fasli. Akhraja tu jadi apa? Akhraja fi'lun kan? Usama fa'il, as-sabburata maf'ul bihi awal, minal fasli maf'ul bihi tsani, wairu sharih. Dia tak jelas. Tapi dia maf'ul bihi juga. Alright. Faham tu? Khalas, habis. Habis dah tu bab 18. Siap. Tapi kita nak buat latihan lah. Cuba tengok muka surat sini, buku teks. Muka surat kalau buku saya 166. Kalau tuan-tuan sambung yang semalam tu. Fakrah dapat nombor semalam sampai kita baca teks malam kan. Tapi ulang balik yang kita buat latihan tu. Fakrah nombor 3 sekarang ni nombor 4. Cuba tengok nombor 4. Nombor 4. Fakrah nombor 4. Dia kata yasirul fi'lul lazimu muta'addiyan. Makna yasiru bentuk pattern. Dia kata asal huruf dia soro. Soro yasiru maknanya menjadi. Jadi fi'lul lazim ni menjadi fi'lul muta'addiyan. Muta'addiyan tu maf'ul bihi dah. Binaqlihi naqala yanqulu mana apa? Naqala yanqulu makna apa? Berpindah. Transfer, dia berpindah. Dengan berpindahnya ila babai af'ala wa fa'ala. Kepada babai ni, aslinya babai ni. Babun satu, baba ni dua bab. Ila babai mudhaf af'ala, dua bab ni apa ni? Af'ala dengan fa'ala yang dalam nota dulu. Bila ada af'ala, maka fi'lun lazim bertukar menjadi fi'lun muta'addi. Wa fa'ala kepada fa'ala menjadi fi'lun muta'addi. Kama yattadihu minal amsilatil atiyati, seperti mana yang dijelaskan daripada contoh berikut. Contohnya, jangan baca kharaja hamidun. Kharaja hamidun minal fasli. Ini kharaja kat sini fi'lun lazim. Lazim kan? Lazim. Tukar akhrajal mudarrisu hamidan minal fasli. Naam. Al-an asbaha ataupun sara al-fi'l kharaja ila fi'l muta'addi.
ta'addiyan. Dia sudah jadi fi'lun muta'addi. Sara menjadi. Asbaha sara. Sara. Sara yasiru. Mana sara? Mana asbaha? Asbaha apa boleh jadi ada dua makna. Sara dengan dia maknanya dia menjadi. Fa asbahtum bi ni'matini ikhwana. Contoh. Awak dah menjadi bersatu. Jadi kharaja hamidun minal fasli. Kharaja tu fi'lun lazim. Jumpa tak ajar saya dah? Bila tambah hamzah, akhrajal mudarrisu hamidan minal fasli. Jadi hamidan tu maf'ul utama. Minal fasli tu maf'ul kedua. Tapi dia ghairu sharih. Ghairu sharih. Haji Salih nombor 2. Nazalal jarihu min sayyarati al-is'afi. Sayyaratul is'af maknanya ambulance. Ambulance. Ada sayyaratul is'af. Itu sayyaratul is'af. Jadi anzalal mumarriduna al-jariha min as-sayyarati. Tadi nazalal jarihu min as-sayyaratil is'af. Maknanya orang luka. Al-jarihu tu orang yang cedera, orang luka. Maknanya patient tu turun dari kereta ambulans. Anzalal mumarriduna. Sekarang mumariduna jadi fa'il. Maknanya jururawat lelaki itu anzala menurunkan al-jariha, patient dari kereta. Jadi perkataan anzala. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Itu sekaligus. Kalau nazzala sikit dia beza. Kalau nazzala beza sikit apa dia? Dia turun berperingkat-peringkat. Allah turun dari langit, anzala. Daripada langit, daripada turun ke Nabi, nazzala. Sikit-sikit. Itu dia. Nama-nama faham insya-Allah. Boleh ya, tak ada masalah ni. Baik. Doktor, nombor 3, jalasa tilmidu amami. Ajlasal muallimu tilmida amami. Kalau jalasa tu fi'lun lazim. Ajlasa al-muallimu maknanya guru itu mendudukkan, maknanya dia suruh duduk. At-tilmizah pada tu depan saya. Itu menjadi cikgu suruh dia duduk depan dia. Jadi dia mendudukkan. Maknanya bukan dia dudukkan, dia suruh duduk, menduduk. Meletak. Senang kan? Itu dia, tak ada apa-apa. Okey, ba. Tengok ba. Cuba nanti baca ba. Nazar tiflu minat ta'arati. Maknanya kanak-kanak itu turun dari kepada. Betul? Ya betul. Nazalat umum tifla minat ta'arati. maknanya ibu kanak-kanak menurunkan dia. Ibu itu telah menurunkan anak lelakinya daripada kapal terbang. Maknanya ibu tu dia turun bawa anak. Gitu. Ibu itu menurunkan kanak-kanak daripada kapal terbang. Betul. Dia mak dia bawa turun dukung anak dia. Okey, ada saya dah. Nama al-maridu. Ni pesakit tu tidur. Al-maridu pesakit. Betul? Maknanya nawama maknanya menjadikan dia tidur, ngantuk. Maknanya ubat itu membuatkan pesakit itu mengantuk. Maksudnya dia maknanya ubat itu menidurkan, membuat dia tidur. Baik. Okey. Bawah lagi. Cuba ajar Zarina. Naja kabus sayyaratilati Inqalab maknanya najayanju maknanya selamat.
Maknanya penumpang kereta itu telah selamat. Penumpang kereta yang terbalik itu telah selamat. Rukabu sayrati allati inqalabat, maknanya penumpang kereta yang terbalik. Telah selamat penumpang kereta yang terbalik itu. Naja yanju itu asalnya apa? Dua-duanya. Kata ba'a baya'a, nama nawama, naja najawa. Pasal apa? Yanju tu mudhari dia yanju. Yanjim. Coba sama lagi aja. Yanjallahu rukabas sayyarati allati inqalabat. Maknanya Allah telah menyelamatkan penumpang kereta yang terbalik itu. Najallahu rukabas sayyarati allati inqalabat. Itulah. Alhamdulillah. Okey. Kita sambung sikit untuk boleh belajar ni. Belum. Lepas tu baru baca balik semula petikan dia. Sekarang latihan sebelah tengok. Adkhil kullan fi'lin mimma ya'ti fi jumlatain. Masukkan setiap kata kerja itu dengan baik. Pandu cermat okey. Ayo selesaikan tak dulu beres. Dia kata fi jumlatil ula, pada ayat pertama, kama huwa, seperti mana yang biasalah. Wa fil jumlatil tsaniyati ba'da idkhali hamzatul ta'diyah, tambah dengan hamzatul ta'diyah alaihi, ke atasnya. Contohnya dia kata kharaja rasyidun minal fasli. Ini biasalah. Kama huwa ni maknanya yang macam biasa. Kalau tambah hamzah, akhrajal murakibu rasyidan minal fasli. Apa maknanya? Penyelia itu mengeluarkan Rasyid daripada kelas. Betul. Okey, sekarang coba sekarang balik semula. Jan. Ajar dah kan? Okey. Jalasa. Jalasa Muhammadun ala kursi. Betul? Jalasa Muhammadun ala kursi. Betul? Lepas tu tambah hamzah ajlasa. Ajlasa Muhammadun. Ajlasa al-mudarrisu. Ya. Muhammadan ala kursi. Mumtaz. Atas kursi saya. Ala al-kursi. Atas kursi. Di atas kursi itu. Ala kursi saya, kursi. Ala kursiyi. Ala kursiyi. Tak ada alif lam betul. Kilang masuk betul. Mana ada susah? Ini malam 18 ni. Okey, Dr. Fazlinah nombor 2. Nazalah. Nazal ma'u. Air. Minas sama. Minas sama. Boleh? Nazal ma'u minas sama. Anzalallahu minas sama'i. Mumtaz. Anzalallahu al-ma'a. Allah menurunkan air minas sama'i. Fi akhir ayat anu. Betul. Pagi tadi Ustaz Abdul Basit cerita pasal air. Turun dari langit. Okey. Cuba radiah pula. Dhahika Hamidun fil fasli. Betul. Tahu. Adhaka al-mudarrisu hamidan. Betul. Fil fasli. Ya. Cikgu buat dia ketawa. Cikgu kelakar lah tu. Cikgu buatkan Muhammad ketawa. Betul. Sa'idah pula. Ada Aliyun ila baladi. Ada Aliyun ila baladi. Okey. Tambah alif. Ada
Aliyan. ila baladihi. Ya. Bila tambah fa'il satu dekat Mufuk. Jadi maknanya dia mengembalikan. Kalau mak dia adat kan. A'adat betul. A'adat. Ini perkataan ada yang udu ni jangan tukar dengan a'ada. Kalau ada jadi a'ada dia mengembalikan. Sekali lagi apa dia? Sekejap saya tengok perkataan ada. Ada roja'ah kan. Ada benda roja'ah. Aidil Fitri. Awal nak raya. Kalau wa'adda lahum adzaban alima, menyediakan. Tasydid di dah satu. Dia janji kan. Allah. Tidak ada. Sekejap. Saya lupa. Apa? Tak ada. Menyediakan. Ya itu ada tu menyediakan. Ada. Ada sabdu ke ada? Ini ada. Ada. Mengembalikan. Nak roda yang Asal ambil. Ada tu asal dia macam mana? asalnya ada maknanya rojak. Tak ada asal. Ada. Adwa ke misal. Awada asalnya. Awada. Kalau awada. Audun. Ada yang udun. Yang melawat orang sakit tu. Itu iyadatun. Itu ada yang iyadatun masih ada. Iyadatun maknanya ziaratul mari. Uiddat tu ada sabdu tu. Dalnya ada sabdu kan? Tu ini tak ada sabdu. Bukan a'udu lah ini. Ini ana a'udu. Ana a'udu huwa ya'udu nahnu na'udu. Ini ada. Saya lupa. Tambah a'udu. Tidak. Lupa sekejap. Mana kata ini? Ada menyediakan. Kalau Ada menyediakan. ada sabdu kan? Ini tak ada kan? Tak ada. Kalau tak ada maknanya mana kata dulu. Jadi biasa ada latihan kat sini. Cuba tengok macam. Saya takut terserang. Tapi ini tak ada sabdu lah, betul lah. Maknanya mengembali. Sekali lagi aja. Ya, cuba je. Ada aliyun ila baladihi. Betul. Ada ali aliyan ila baladihi. Masih betul dah. Betul. Okey. Sekarang ajar Zarina baka. Baka atiflu. Fil baiti. Baka atiflu fil baiti. Okey. Kalau baka atiflu pun lengkap lah. Mana budak tu menangis. Ini lazim. Ini lazim. Baka. Bila tambah abka baru jadi menjadikan dia menangis. Abka al-kittu al-walada. Mana kucing tu buat dia menangis. Budak kan? Ataupun abka al-kalbu al-walada. Abka al-imamu makmuman fi
fil masjid. Fil masjid, betul. Maknanya imam tu menjadikan makmum menjadi menangis. Abaka. Huwa adha wa abaka. Nanti kita jumpa yang tu ada kat sini. Menjadikan, dia kata wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Allah Ta'ala dalam surah An-Najm, wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Fakrah nombor 8. Nanti kita akan jumpa tu perkataan. Okey, habislah cerita. Alhamdulillah. Mari kita baca petikan dulu. Sambung balik semula yang semalam. Baca balik semula. Sampai sekarang. Jan. Balik mana? Apa tu? Okey. Tak, balik semula. Ba'da salatil asri. Kaifa no al-darisu. Bab 18. Start balik ni. Start balik semula. Al-Mudarisu. Kaifa amsaitum ya ikhwanu? Ba'da solat ta'asir. At-talabatu amsayna bi khairin. Amsa yumsi dengan asbaha yusbihu. Form berapa tu? Form 4. Form 4. Amsa tambah hamzah tu. Amsayna masaan petang. Amsa berpetang. Ja'alahu dakhala fil masa, maknanya dakhala fil masa. Lagi sama lagi. Mana at-talabah tu? Jamu talib. Jamu talib. Jamu talibun. Jamu talibin. Jamu Jamu mudhaf talibin. Okey, al-mudarisu. Sama lagi. Al-Mudarisu lima akhrajta as-saburata ya Usamatu. Adkhilha bi sur'atin. Usama tu? Usama tu akhrajtuha liunazzifaha. Ya. Sa'udkhiluha ba'da tanzifiha. Sekarang ni kita kena kenal contoh akhraja yukhriju form 4. Akhraja fi'lun madhi. Adkhil ni fi'lun amrin. Adkhala yudkhilu adkhil fi'lun amrin. Macam tu. Kena kenal. Oh, ni fi'il amrin. Akhrajtu ini fi'il madhi. Akhrajtuha ini ada akhraja fi'lun tu fa'il ha maf'ulun bihi liunazzifaha. Ni form berapa ni? Liunazzifaha. Form 2. Nazzafa yunazzifu tanzifun. Form 2. Ni ana unazzifu, anta tunazzifu. Liunazzifa ni lamul ta'lil. Maf'ulun bihi. Ini akhraja liunazzifa. Sa'udkhilaha ni sa'udkhiluha. Ini apa ni? Form 4. Jenis kata kerja dia adkhala yudkhilu. Huwa yudkhilu, ana udkhilu. Ini fi'il mudhari. Ba'da tanzifiha. Ini apa dia? Ni masdar. Ma'irabu tanzifiha Masdarun. Dia punya i'rab dia mudhafan ilaihi. Ba'da mudhaf, tanzifi mudhaf ilaihi wa huwa masya-Allah. Al-Arabiyatul lughatul salatun. Baik, sambung dan sampai sini. Ikmul bahiri fil imtihanin nisfihi. Wallahi laqad farihtu kathiran bihadhihi natijati allati balawat nisbatuha ila sab'an wa tis'ina fil mi'ah. Fil mi'ah ataupun bil mi'ah. Kila masai.
Baik. Dekat bawah tu tengok. Nota kaki. Balawati nisbatuha sab'an wa tis'an darajatan fil mi'ah. Darajatan fil mi'ah. Tu dia punya cara tulis pakai huruf. Ustaz Taha buatkan. Masya-Allah Ustaz Taha. Terima kasih Ustaz. Dr. Fazina kena terangkan. Ayuhal ikhwatu, terangkan semua. Wahai saudara-saudara. Ayat itu saya mengucapkan tahiyat kepada kamu semua dengan kejayaan cemerlang kamu dalam ujian peperiksaan pertengahan tahun. Betul. Demi Allah, sesungguhnya saya sangat gembira, sangat gembira dengan kejayaan yang mencapai percentage nisbatuha percentage 97%. Betul. Tengok semua orang. Wallahi, ini waw tu namanya wawul qasam, dia huruf jar. Bila wallahi memang kena ada dia punya jawabul qasam. Mana jawabul qasam? Laqad. Qad tu taukid dah. Laqad. Farih tu bila laqad, bila lepas laqad fi'il madhi, maknanya sudah berlaku dan sangat berlaku lah. Betul. Farih tu kathirun bihadihin natijah. Natijah ni maknanya keputusan. Allati yang balagat, mencapai. Tengok, allati tu ismu mausul, balagat tu silatul mausul. Nisbatu tu marfu' sebab dia fa'il, sebab kadarnya iaitu 97%. Wah. Dia sebenarnya kalau belajar bahasa Arab ni memang tak mustahil capai 100%. Betul. Muka syatu. Baik, sambung. Cuba apa tu Radia? Muka syatu. Warrahakallahu jadiman ya Ustaz. Farraha yufarrihu form berapa? Form tu. Asalnya kalau fariha mana apa? Gembira. Farraha bukan menjadikan, moga ini doa. Farrahakallahu daiman. Maknanya moga Allah membuatkan awak gembira, sentiasa gembira. Wahai Ustaz. Ini doa. Macam kata syafaqallah itu form 1. Syafaqallah. Farra itu form 2 tapi doa. Moga Allah menjadikan awak gembira, sentiasa gembira Ustaz. Lepas tu sama lagi Raja. Yadkhulul usamatu yudkhilu saburata. Okey. Yudkhilu ni form berapa? Form 4. Kalau form 1 yadkhulu. Yudkhilu form 4. Pasal apa? Adkhala yudkhilu. Dakhala yadkhulu. Tu dia punya cara dia nak jam tu. Adkhala yudkhilu. Fi'il amar dia apa dia? Adkhil. Kalau dakhala yadkhul, dakhala form 1 yadkhulu udkhul. Adkhala yudkhilu adkhil. Macam tu. Macam tu je. Baik. Sekarang sama sikit lagi Raja. Jawwal tu fi masyarikil ardi wa magharibiha wa darastu fi biladin katsiratin. Wa darastu. Kalau darastu saya belajar. Darastu saya mengajar. Baik. Walam cukup. Alhamdulillah.
Tengok kataan al-mudarrisu. Semua orang kena ingat al-mudarrisu tu. Dia punya root dia apa? Darrasa, yudarrisu, mudarrisun, isim fa'il. Orang yang mengajar. Ini jawal tu, jawala ya jalawa yujawwilu. Maknanya mengembar, sentiasa berpusing-pusing. Dia pergi karena dia merata-rata mengajar maksudnya. Dia pergi bukan, maknanya dia mengajar merata tempat. Saya pernah mengajar di pertama Pusat Sarawak, lepas tu ke Johor, lepas tu Kelantan, lepas tu Selangor, last kali kat Putrajaya. Ustaz Jawala. Jawal tu kathiran. Dia kata saya mengajar banyak tempat ni. Dia kata jawal tu kathiran, kata dia. Saya mana mengajar wadarrastu fi biladin kathiratin. Dia mengajar di banyak negeri. Walam ara. Kata lam ara. Asalnya ro'a yara, huwa yara, ana ara, ada ya, lam ara. Saya tak nampak, kata dia. Qattu, sebelum ini tulaban ahsana minka. Lam ara tulaban maf'ul bihi. Ahsana jadi apa? Na'tun kepada tulaban. Pasal tulaban mansub bil fathah. Ahsana dia pasal ahsanu jadi ahsana. Dia tak jadi ahsanan, tak boleh. Minkum. Okey. Sekarang sambung lagi. Saya dah Ustaz bantu. Ustaz bantu. Jazakallah khairan ya Ustaz. Al-mudarrisu. Syukran. La'allakum akhtartum dafatiran nahwi. Akashatu. Na'am. Akhbarna. Al-mudarrisu. Wa dafatirus sarfi. Akashatu. Na'am. Okey, cukup. Mak mana hadara? Hadara. Wujud ada kan? Dah. Hadara. Hadir. Bila ada kan? Dah. Hadara makna datang. Hadir. Ahdara baru bawa datang. Menghadirkan. Dia tambah alif tu. Ahmala yang mina ahdara mina hadarabi. Hadarabi maknanya bawa. Maknanya ahdara. Saya nak suruh tuan-tuan peka tu. Hadara itu form 1. Ahdara itu form 4. Dia kata jadi jazakallahu khairan ya ustaz. Syukran. Asalnya ashkuruka syukran. Asalnya la'allakum ahdartum. Ini fi'il madhi nah. Huwa ahdara, hiya ahdarat, anta ahdarta, antum ahdartum. Kamu membawa dafatirun nahwi, buku-buku tulis nahwu maksudnya. Mukasya jawab dia, na'am ahdarnaha. Ahdarna na fa'il. Maf'ulun bihi. Kami bawanya. Ha tu ialah dafatirun nahwi. Wadafatirus sarfi. Na'am. Maknanya dia na'am tu mana mubtada mana khabar dia? Dia mahzuf. Asalnya dia ada na'am tu. Ya. Kalau saya tanya Izan, mana anta? Ana talibun. Amin Malaysia anta? Naam. Naam. Dia ayat jumlatun kamilah. Aina mubtada khabar mahzuf. Asalnya na'am. Ana min Malaysia. Jangan na'am. Kalau ana min Malaysia tu na'am. Na'am tu dia panggil ismu fi'li. Kalau tak salah ismu fi'li. Macam amin, na'am, dia. Ingat lagi ismu fi'il? Dia ingat dah. Aduh. Kata nama kerja apa? Ismu fi'il. Dia kata nama, tapi macam perbuatan. Dia panggil ismu fi'li. Contoh lagi. Banyak contoh. Dia sakit kepala.
Warasa itu namanya, itu ada apa dia? Apa namanya? Lupa lah saya lupa lah. Okey. Sambung lagi. Nombor sambung lagi. Ada okey. Saya nama Al-Mudarrisu. Aduha. Uridu an uriyaha al-mudira. Sayusaru biha kasiran insyaallah. Na'am. Ya amru. Asmi baital mutanabbi alladhi zakartuhu amsi. Na'am. Amrun wa matta'nisu bismi syamsi wa aibun wala tazkiru fakhrun lil hilali lil hilali. Naam. Hatu tu fi'il amr. Ha maf'ulun bihi. Mana hatuha? Mana fa'ilnya? Wow. Maknanya antum. Hatuha maf'ulun bihi. Uridu an uriya. Tengok. Ini daripada kata kejadiannya ara yuri. Ini form 4. Kalau ra'a yara ya. Ra'a yara form 1. Ara yuri ini form 4. Kalau ini maknanya tunjukkannya. Saya nak tunjukkannya, iaitu buku-buku tu al-mudira kepada pengetua. Uriha maf'ul bihi pertama, al-mudira maf'ul bihi kedua. Sayusarru sarra yasurru. Yusarru mengembirakan. Biha dengannya, dengan buku-buku pelajar tadi, kasiran. Kasiran tu maf'ulun bihi kan? Dia bukan maf'ulun bihi, itu maf'ulun mutlaq. Sayusarru biha sururan kathiran. Asalnya insyaallahu. Ya amru asmi'ni. Sami'a yasma'u. Asma'a yusma'u. Mana asma'a? Ja'alahu sami. Ja'alahu sami'an. Jadi dia mendengar. Jadi asmi'ni, perdengarkan pada saya. Nun wiqayah. Ya tu maf'ul bihi pertama, baita maf'ul bihi kedua, wa mudhaf al-mutanabbi mudhaf ilaih. Syair mutanabbi. Asmi'ni baita al-mutanabbi, syair mutanabbi. Alladhi dzakartuhu, yang saya sebut semalam ayatuhu amsi. Amrun baca wa matta'nithul ismi syamsi aibun. Wala tazkiru fakhrun lil hilal. Maknanya tidaklah nama muannas bagi matahari itu satu kekurangan, satu kecacatan, keaiban. Tidak, dia tak ada satu kekurangan, tidak. Wala tazkiru fakhrun lil hilal. Tidaklah muzakkar tu menjadikan kebanggaan atau kehebatan bagi hilal, bagi apa tu, bulan, bagi bulan. Kenapa yang ni wama, yang ni wala? Ya. Yang atas tu syamsi wama. Kalau atas kiru tu telah. Ini dia repeat mama yang pertama tak Allah alam tu. Terlepas jawab. Ini an-nafi ni, tapi ini la pun nafi juga. Untuk syair pun. Mungkin syair Allah alam. Mungkin. Syair. Ini betul, soalan bagus. Saya tak perasan. Kena fikir dulu. Okey. Dia nak bunga-bunga kan. Okey. Okey. Mula dia repeat lah. Wama. Betul. Bantu Betul. Soalan baik, soalan bagus. Saya tak ada salah. Okey, sama lagi. Al-Mudarrisu. Siapa pula baca? Ana. Baca.
Al-Mudarrisu. Ha. Kul Ha. at-ta'nitsu Ha. wa akhrij lisanaka. Ha. Yajibu ikhraju al-lisani inda nutqi bi thalathati ahrufin. Enam. Wa hiya as-sa'u waz-zalu Ha. waz-za'u. Ha. Azunnu Annani. annani fahamtukum Ha. makna al-baiti. Tengok. Tak. Faham tak maknanya? Tak. Ya. Al-Mudarrisu kata, dia kata gini, kul, katakan kepada dia punya murid, dia katakan at-ta'nisu. At-ta'nisu ni daripada muannas lah kan? At-ta'nisu wa akhrij lisanaka. Nak sebut at-ta'nis tu, keluarkan lidah awak macam ni. At-ta'nis, ta'nisu. Dia suruh keluarkan. Akhrij lisanaka, keluar. At-ta'nis. Keluarkan lidah awak. Lisan ni kan? Sa, si, su. Za, zi, Za, zi, zu. Zo, zi, zu. Tu maksudnya. Zo. Saya pernah ada satu orang Arab yang ngajar dekat Kelantan ni, disuruh zo ni, kata awak kena ni. Zo, masukkan. Zo. Lidah keluar dulu. Zo. Wallahul azizul wallahu ghaniyul azizul azim. Zo tak betul-betul. Dia suruh keluarkan. Kita ingat dah betul dah. Akhrij lisanaka, keluarkan. Akhrij itu maksudnya tu. Akhrij lisanaka, keluarkan lidah. Sa, zo, lagi apa? Zal, keluarkan. Dia kata itu maksudnya. Azunnu annani fahamtukum. Fahama yufahimu. Makna fahamtukum. Ja'alahu faham. Ja'alahum fahima. Dia telah saya rasa saya telah memahamkan awak. Fahamtukum. Saya telah memahamkan awak, menjadikan awak faham makna baiti, makna rangkap tu, rangkap syair itu. Itu saja dia cakap. Baik, sama lagi Datuk Usama tu. Usama tu na'am maknahu innama syai'u bihaqiqatihi la bismihi. Maknanya ini makna baik tadi. Makna baik yang pantun tadi kan, yang saya kata kan. Maknahu, makna pantunnya, innama syai'u, bahawa sesungguhnya hanya saja sesuatu itu. Innama tu fi'il taukid tau. Maknanya hanya saja sesuatu itu pada hakikatnya. Maknanya sesuatu tu bukan pada nama. Nama tidak melambangkan tu apa-apa. Tapi hakikatnya macam mana? Kalau dia tu memang hebat, hebatlah dia. Walaupun namanya perempuan. Kalau lelaki tapi dia lembut, dia itu maksud pada hakikatnya. Baik. Sekarang sikit lagi dia tahu, sama lagi. Ya ustazu, arju an tasmahali bidhahabi ila ghurfati fa inna bi suda'an syadidan. Al-Mudarrisu idhab syafaqallahu. Okey. Tengok. Kita perkataan roja yarju tu. Roja yarju. Bila arju ada an, tasmahali. Arju an tasmahali bizahabi ila ghurfati fa inna bi sudaan syadidan. Apa maknanya? Wahai Ustaz, saya harap awak benarkan saya untuk saya keluar ke bilik saya. Maka sesungguhnya B itu maknanya bagi saya, maknanya sudah sakit kepala sangat. Sangat.
Izhab syafaqallah. Cikgu benarkan. Baik, sekarang saya nak tuan-tuan tukarkan. Bizzahabi ada masdarun sorihun. Ghair atau abdil badala yabdil badala yubadil badil. Badil ila masdar muawwal. Bi'an azhara. Asalnya bi'an azhaba. Sebab mana ada atas mahli li mana bi'an azhaba. Ini anta. Sini pasal dia cakap ana kan? Arju tu mana ana? Arju. Baik. Ma i'rabu izhab. Ma i'rabu izhab. Izhab syafaqallah. Fi'lun amri. Fi'lun Amri. lengkapkan. Majzum bi asfi majzum bi Bisukun. Aina al-fa'ilu? Dhamir mustaqil takdiru anta. Jangan lupa tu. Itu buku 2 tu. Lama tak tanya. Lupa kan. Baik, syafaqallah. Baik. Radiah sambung. Ibrahimu al-Mudris. Ma bihi suda'un ya ustazu. Innama yakbiru al-mudarrisu. Wa ma adraka annahu yakbiru. Ibrahimu azunnu dia kata. al-mudarrisu. Iyaka wa dhanna ya Ibrahimu. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadithi. Wa qala azza wa jalla inna ba'dha dhanni. Jangan main-main tu. Sangka-sangka. Tak boleh kita Prejudice. Prejudice. Buruk sangka. Dia tak tahu tu. Dia cakap, ya ustaz kata, ma bihi sudahun. Tidaklah dia tak pening. Ya ustaz, innama yakdzibun. Hanya sebenarnya dia tu bohong. Ini pelajar-pelajar dia sukalah kacau kawan-kawan dia. Ini kita akan belajar insya-Allah mendalam. Innama tu saya kata satu bahawa innama bermakna taukid. Satu nama innama tufidu at-ta'yin. Apa makna ta'yin? Menentukan. Dia satu tu je, tak ada sebab lain. Contoh saya kata dulu, dia kata innamal a'malu binniyat. Itu ta'yin. Maknanya semua kerja bergantung kepada niat. Kalau kita baca Quran tu kata Ustaz Jamilin Kamilin dia kata niatkan, jangan baca gitu je bismillah nak dapat pahala je. Dapat pahala, ikut sunnah Nabi suruh kita nak ikut. Lepas tu nak dapatkan hidayah. Lepas tu minta petunjuk kepada Allah Taala. Niatkan dapat pahala banyak. Kata dia innamal a'malu. Sebab kerja orang ni semua bergantung pada niat. Itu memang tak boleh dipertikaikan. Tapi kalau dia kata innama yashallaha min ibadihil ulama. Itu taukid, bukan ta'yin. Sebab bukan ulama saja yang takut pada Allah Taala. Tapi kat situ kalau dia tu ulama, kalau dia ada ilmu banyak, dia betul-betul takut pada Allah Taala. Tapi ulama pun ada dua juga. Ada juga ulama tak takut kan. Tapi ada juga orang yang tidak ulama, dia biasa-biasa tapi dia takut pada Allah Taala. Itu dia maknanya tidak ta'yin, bukannya ta'yin. Tidak menetapkan satu benda. Itu bedanya. Kita akan belajar tu. Dia kata wama adraka. Adra yadri. Dara yadri. Kalau kat sini adraka ja'alaka yadri. Jadikan awak tahu. Macam mana awak boleh tahu? Kalau
Kalau daro yadri, ya, Form 4 eh? Form 4 tu. Betul. Dia ada satu lagi ni adraka yudriku. Kalau adra yadri, ja'alaka yadri, menjadikan awak tahu kan. Kalau adraka yudriku bermakna tangkap. Memahami. Adraka yudriku memahami. Memahami mengetahui. Kalau itu adra yadri. Adra Ada lagi satu, mengejar, dapat. tu catch, tangkap. Itu adraka yudriku. Sherlock Holmes. Nanti saya itu ini perkataan ni dia dulu. Wa ma adraka ma hiya. Ni kan? Ada pasal saya terlupa ni. Pasal ada hadis. Dia kata kalau awak waktu maghrib awak sembahyang dapat satu rakaat je. Adraka as-salat. Kamu dah itu saya terlupa tu. Kena semak balik tu. Saya takut silap. Bukan maf'ul bihi ya. Kali bukan maf'ul bihi ya. Ka maf'ul bihi. Kan? Hmm. Tapi adraka tu dia punya sekali dia satu kataan. Kalau adraka yudriku makna tangkap. Kira-kira dia wa ma adraka menjadikan adra yudri tu. Ka tu maf'ul bihi. Macam mana awak boleh tahu? Dia kata maknanya macam mana awak boleh tahu? Menjadikan awak tahu bahawa dia tu pembohong. Kata maka dia Ibrahim jawab kena azunnu. Selama je kalau cikgu yang garang tu kena lempang tu dia. Kau ni main-main je. Azunnu dia. Mana-mana kalau dia cikgu cakap iyyaka wazanna. Tengok iyyaka wazanna, ini bukan macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu dia tak ada waw. Ini iyyaka wa zanna. Ini maknanya apa dia inzir, maknanya berhati-hati. Waspada maknanya. Iyyaka wa zanna. Berhati-hati awak dengan apa ni prasangka, prejudis. Wahai Ibrahim. Kalau iyyaka na'budu itu dhamirul fasli namanya tu. Itu maf'ulun bihi lain. Kita akan belajar bab 30 lahan itu. Itu lain. Iyyaka maknahu inzil. Mereka berkata berhati-hati, beware. Hadza. Mereka ada ya, lebih inzil lah. Beware. Dalam bahasa Inggeris beware. Berjaga-jaga, hati-hati. Kalau tu kamu Ustaz. Kalau tu kamu. Ka tu kamu. Tak. Iyyaka tu awak. Kalau saya cakap dengan Raja, iyyaki. Kalau saya cakap dengan semua, iyyakum. Kalau semua perempuan, iyyakunna. Dia mesti sama-sama kan Ustaz? Tapi lepas iyyaka, iyyaki, iyyakum, wa. Contohnya saya kata jaga-jaga anjing tu. Iyyaka wa kalba. Mana hati-hati anjing tu. Iyyaka wan nar. Macam tu. Lepas tu iyyaka wa zanna ya Ibrahim faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum. Kalau kamu kan iyyakum wa zanna. Fa inna zanna akdzabul hadis. Bahawa prejudis itu seburuk-buruk apa ni berita paling tak bagus, tak betul. Wa qala azza wa jalla inna ba'da dhanni ismun. Jangan main-main. Ustaz tadi tu macam yang contoh Ustaz bagi iyyaka wa kalba wa kalba. Iyyaka wa kalba. Nanti kejap. Iyyaka ya. Boleh baca. Iya.
Wa kalba. Iyyaka wa kalba. Dia punya Izan, tahzir. Namanya tahzir. Tahzir. Maknanya beware. Warning, apa tu, jangan Za nipin. Za ro. Hazar. At-tahziru. Wow ni sebagai bukan huruf jar kan? Waw ni waw anfi. Iya campur ka atau iya campur ki, iya campur kum, campur lagi wa. Semua orang buka Fakrah nombor 12. 12. Nah, dia akan terangkan satu-satu nanti. Tengok Azan, buka nombor Fakrah nombor 12. Iyyaka wa dhanna, betul kan? Hadza tahdziru. Ini satu amaran, satu peringatan. Wa huwa tanbihul mukhatabi, dan ia peringatan kepada orang yang second person. Ala amrin makruhin, atas satu perintah yang tak elok, makruh, dilarang. Liyajtani bahu, untuk dijauhi. Nah, ijtanaba itu jauhi, untuk jauhi. Wa ilaika amslatan lahu. Ma mana wa ilaika? Wa ilaika amslatan lahu. Mana khuz? Ambil contoh-contoh untuk pada iyakan. Contohnya kalau kita kata ya bunaya kan? Ya bunaya tu lelaki perempuan. Ya bunaya. Lelaki kan? Iyaka kalau perempuan iyaki. Tengok bawah tu ya binti tu kan? Iyaki. Lepas tu iya tambah ka untuk awak mukhatab wa kalba. Ada iya campur ka campur waw. Al-kalba ya bunaya. Kalau perempuan iyaki wa kalba ya binti. Kalau ramai iyakum wal kalba ya abnai. Kalau perempuan semua iyakunna wal kalba ya banati. Bukunya dia jamak kilabah. Boleh wa kilaba betul. Ya kilaba betul. Saya baca kau kalba wa kilaba. Wa iyaka tu dhamirul fasli, bukan. Sebab itu macam iyaka nak berdua yang ni. Bukan yang ni. Itu lain. Itu macam dia tu maf'ul bihi. Wa iyaka dan juga berdawah. Itu kita akan belajar bab kambing sun. Ada. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Asalnya nak buduka wa iyaka nasta'in. Kan dia kata wa iyaka nasta'in. Dia sebenarnya dia tak mampu berdiri ia seorang. Dia kena ada tongkat ka. Baru dia mampu. Tu saya kena study dulu baru dia ngajar. Dia ada dia punya peraturan dia. Dalam mukadam dulu kan ada iyaka, yaki, yakun, yakuna untuk ada. Ada. Yang nama dulunya. Kita tengok dulu takdir nanti. Jauh tu. Dia kata berhati-hatilah wahai anak dengan anjing-anjing. Berhati-hati maknanya beringat, maknanya hati-hati. Awas anjing ataupun awes. Awes pula, awas. Anjing-anjing itu wahai anakku. Awes tu Jawa lah. Tapi banyak ayat Quran kalau cari haza pedas dengan roh haza tu memang waspada. Ya ada dengan khusus lepas kalau iya asalnya iya ka iyaki wa mesti ada wa pemisah dia. Baru jadi peringatan.
Ya. Kalau ada tempat kosong. Tempat kosong. Apa tu? Ha? Arab wah. Wah tu dia punya macam dia asal malah Arab tak ada. Kita berhenti situlah ya, insyaAllah ya. InsyaAllah kita sambung lagi. Satu kita baca lagi dia punya jalan. Esok kita tengok sambung ulang yang nombor fakra nombor 8 tu belum buat. Nombor 8 InsyaAllah. Ini pasal kita dah belajar form 2, form 4. Ini cuma dia penggunaan dia lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Sesungguhnya sangkaan itu Itu berita yang paling